Dah nak raya ni, nanti diorang tukar lah kod bentuk ketupat. Tapi korang perasan tak, dekat sini ada satu kedai baru buka tau. Nama kedai ni di Tiffin lah. Dia baru je buka ni dalam sebulan. Dekat sini bukan makanan dia je menarik tau, tapi interior dia pun sangat-sangat lawa. Korang datang sini nanti, korang kena try dia punya nasi lemak. Yang saya try ni, yang dapat sekali dengan ayam goreng holik. Dia punya nasi tu berlemak, sambal dia pula ngam-ngam je. Lepas tu korang try dia punya mi siam, ambil sekali dengan dia punya kari ayam. Yang ni jujur saya cakap, rasa dia macam makan dekat kampung. Yang ni pula first time saya jumpa ni, nama dia asam pedas pasta. Dalam dia ni siap ada udang, ada kupang, ada lalang. Dia punya seafood semua tu boleh tahan fresh juga tau. Kalau korang tak nak makan berat-berat pula, korang boleh try dia punya sup gebok. Yang ni korang akan makan dengan roti dia. Tapi kalau korang gatah macam tu je pun dah memang ngam dah. Lupa nak cakap, dekat sini pun ada sirih baba juga tau. Korang just ambil daun dia, lepas tu campur semua sikit-sikit, lepas tu terus ngam. Untuk minuman pun ada banyak. First kali korang try dia punya lychee bowl. Lepas tu korang try dia punya padan sagu gula Melaka. Dan last kali korang try dia punya air katira. Kedai ni dia buka setiap hari tau, daripada 9 pagi sampai 9 malam. Kalau nak datang, korang search je di Tiffin Jongka, nanti dia bawa betul-betul depan kedai.